Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhammad Danish Nazif bin Mat Nasir dalam TV PSS Gading Channel. Karnival Pendidikan Madani 2025 peringkat daerah Tanah Merah sedang berlangsung di Institut Kemahiran Belia Negara Tanah Merah pada hari ini, 6 September 2025. Program ini merupakan satu program kelolaan unit pembangunan bakat murid Pejabat Pendidikan Daerah Tanah Merah. Untuk info yang lebih lanjut, kita ikuti laporan wartawan di lokasi. Silakan. Terima kasih kepada rakan setugas. Terdapat beberapa aktiviti yang dijalankan sepanjang Karnival Pendidikan Madani 2025 ini berlangsung. Antaranya ialah pertandingan peragaan pakaian etnik, pembentangan kajian tindakan, sepakan penalti bola sepak, bengkel digital pameran STEM, KMR, PPKI, STEM, robotik, Smart Digital, Canva dan gerai jualan. Jom bersama kami menelusuri lensa kemeriahan Karnival ini. Bersama saya ketika ini ialah Yang Berusaha Encik Muhammad Zaidi bin Muhammad Zain, Pegawai PPD Tanah Merah. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pandangan Tuan terhadap Karnival Pendidikan Madani 2025? Baik, pertama sekali syukur Alhamdulillah kita telah berjaya menyempurnakan satu program iaitu Karnival Pendidikan Madani 2025. Seperti mana kita tahu, program ini diadakan, Karnival ini diadakan dengan bermatlamatkan satu sahaja, iaitu untuk kualiti pendidikan. Bila menyebut tentang kualiti pendidikan, maka kita dapat lari pada mengatakan tentang kemenjadian murid, kualiti guru dan kemajuan teknologi penguasaan digital pada era digital sekarang ini. Jadi pelbagai aktiviti dan pertandingan serta bengkel diatur dalam merealisasikan objektif kita, iaitu kemenjadian murid dan kualiti pendidikan. Jadi alhamdulillah kita telah mengadakan pelbagai aktiviti dalam bentuk pertandingan, dalam bentuk pameran, dalam bentuk bengkel dan semuanya telah berjaya dilaksanakan dengan ya. Terima kasih. Bersama saya ketika ini ialah Wan Nurul Ain binti Muhammad Roslan, penerima anugerah emas kajian tindakan 2025. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apakah perasaan Puan apabila diumumkan sebagai penerima anugerah emas kajian tindakan pada hari ini? Alhamdulillah, saya cikgu dari SK Suri Suria 2 berasa agak gembira dengan penerimaan tajuk kajian ini sebagai penerima bagi peringkat emas. Apakah pesanan Puan kepada generasi masa kini? Okey, saya berharap agar kajian tindakan yang saya ketengahkan ini digunakan secara meluas, iaitu berkonsepkan digital dalam aspek pengurusan RMTS ataupun apa-apa saja aspek pengurusan di bidang pengurusan HEM, pengurusan pentadbiran dan juga pengurusan co-curriculum. Terima kasih kerana sudi bersama TV PSS Gading Channel. Okey, sama-sama. Karnival Pendidikan Madani Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Tanah Merah ini memberi impak dan implikasi positif terutamanya kepada para pelajar, guru-guru, warga KPM dan para pengunjung. Antaranya ialah dapat membina generasi yang celik teknologi selaras dengan matlamat pendidikan negara untuk melahirkan modal insan yang progresif
dan berwawasan. Teruskan bersama TV PSS Garden Channel, saluran terbaik anda, sehingga berjumpa lagi dalam episod TV PSS Garden Channel akan datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi.